Along, busuk. Ya. Tabung keluarga kita dah makin kurang. Okay. Maintenance banglo ni pun makin lama makin mahal. Nak bayar tukang kebun, guard, tukang masak, tukang kemas rumah, tukang urut kaki mak, repair itu, repair ini. Rasanya cukup untuk 3 bulan je lagi ni. Tabung kecemasan kita macam mana, Mak? Tabung kecemasan lagi lah teruk, Long. Dah parah-parah sidung dah, Long. Oh, Alhamdulillah. Eish, Kenapa Alhamdulillah pula, so? dah parah sidung kan? Maknanya dah nak penuh lah, Mak. Sikit lagi nak sampai hujung kepala. Maksudnya dah nak lemas. Bukan macam orang ukur tinggi tu. Oh. Makin atas makin penuh. Bukan macam Okey. tu. Ya, faham. Apalah, bodoh lah masuk ni. Yelah, Along je lah pandai. Yang kaya, CEO menyamar. Usul ni siapa? Jual goreng pisang je. Okey. Tahulah. Sudah. Alah. Sekarang mak nak buat keputusan. Selama ni tabung keluarga kita Along paling banyak bayar kan? Belagak tu. Pasal Along T20 banyak duit. Usul pula paling sikit. Pasal usul B40. Yelah, tak banyak tahu. duit. Anak pula kadang-kadang bagi, kadang tak bagi. Pasal mak pun tak tahu dia kaya ke tak. Kadang mak suruh, kadang-kadang mak biarkan je. Mana Angah, Mak? Kenapa Angah? Bukan takat mak tak pasti dia kaya ke tak. Dia kat mana pun mak tak pasti. Tabung kecemasan lain pula ceritanya. Okey, tabung ni wajib untuk ahli keluarga yang duduk dalam banglo ni. Untuk tambah-tambah tabung utama keluarga kita yang tadi. Okey, masa arwah nenek korang dulu, dia wajibkan RM1,000 seorang kan tiap-tiap bulan. Okey, lepas mak ambil alih tahun lepas. Korang bertiga, Along, Angah, Usu, mak bagi subsidi bulan-bulan bayar 300 je. Tak payah bayar 1,000. Terima kasih. Lepas ni mak nak tambah Angah dengan Usu bayar 500 sebulan dekat tabung kecemasan. Boleh? Lah, kenapa ni, Mak? 300 je lah. Kenapa nak tambah lagi beban usur dengan Angah? Mak tengok kau masih boleh beli burger seminggu sekali tau. Banyak lagi duit kau tu. Angah tu sebulan sekali bawa anak bini dia makan keluar. Macam tu ke kira ni? Mesti banyak dalam gaji korang kan. Takkan nak tolong keluarga sikit pun tak boleh. Lepas ni kalau mak pantau korang belanja lebih lagi, mak up lagi jadi 600. Habis tu, Along tak kena? Angah dengan usur je yang kena sekarang ni? Mak nak bagi tahu. Along Lepas ni Along kena bayar full RM1,000 sebulan. Wah, ni apa hal pula ni, Mak? layan kau Dah Long. macam Pakistan yang suruh rumah kita dekat lorong sebelah tu. 1,000 sebulan. Dah setara pekerja asing dah Along ni, Mak. Jangan Mak buat macam tu. Along tak adil kan kalau Along pun dapat potongan. Along kan banyak duit. Lah, Baru sedar ke? Habis yang daripada dulu bagi Along potongan tu, Mak bagi sambil pengsan ke apa? Mak tak sedarkan diri masa cakap tu. Sekarang ni baru Mak sedar, baru rasa tak adil. Sekarang ni kita tengah susah. Tabung keluarga dah bocor teruk. Tabung kecemasan makin cemas. Hampir tak boleh cover dah. Kau lah satu-satunya Long, harapan keluarga. Tak ada jalan lain lagi Long. Masa duit cukup, adil. Time duit dah tak cukup macam ni, dah tak adil pula. Macam mana ni Mak hidup tak ada prinsip macam ni? habislah aku. Habislah. Kau ni Su, Along yang kena kau pula yang habis. Entah. Mak dah kira dah 66% daripada korang bertiga tak terjejas pun. Mak, Along seorang aja. Oh, maaf. Lagipun tak jejas mana pun Along kan kaya. Mak, saya ni meniaga sewa food truck Along, Mak. Angah tu pun meniaga jual perfume, ambil stok daripada Along. Kalau mak suruh Along bayar 1,000, cuba teka kepala siapa kena batu domino lepas ni? Usu dengan Angah mak yang kena, Mak, yang susah nanti. Itu dah confirm dah. Kau jangan suka hati naikkan harga sewa food truck kat Usu Long. Mak lempang gigi kau nanti Kesian kat Usu tu. Ya. Dah lah paling miskin. Jangan. Asal tak boleh pula? Siapa nak serap kerugian RM1,000 sebulan Along tanggung tu? Betul lah. Itulah masa murad ayah tu lepas. Mak janji tolongkan bayar hutang kan. Nikah hari ini, esok bayar tu. Bila dah masuk dapur, masuk rumah, duit tak cukup, Along ni yang kena tanggung. Rindu zaman Mak Jibah dulu. Mak Jibah. Habis tu, macam mana sekarang ni? Nak buat apa? Lah, mak fikirlah sendiri. Dulu mak yang nak sangat kahwin dengan abah kami. Sekarang ni, tengok. Betul tu Su. Macam ni lah Mak. Kan, Mak nampak tak pagar belakang rumah kita yang banyak bocor tu, banyak lubang tu. Babi hutan masuk, sondol makan kebun kita. Kalau Mak boleh upah orang kampung tutup semua lubang kat pagar tu,
kebun kita lagi banyak dapat hasil tau. Tak boleh yang kena sondol. Betul? Pasal pagar tu mak dah suruh Pak Ali dengan Daud buat. Kalau Kau ada, jangan ingat mak tak buat apa-apa pasal pagar tu. kalau ada, kenapa Alung masih nampak babi hutan seekor dua nyondol-nyondol lagi kat situ mak? kenapa? Maknanya mak suruh orang, tapi mak tak pantau apa yang orang tu buat. Betul. Mungkin dia pasal Mak banyak lewat. kerja lain kan nak buat. Takkanlah nak pantau benda tu saja. Pagar kita punya panjang mak bagi upah 2 orang je. Betul. Kalau perlu 10 orang kampung, buat. Betul. Tutup betul-betul pagar tu biar tak ada lubang langsung. Betul. Jangan macam nak tanah je buat. Betul. Biar tak rosak 1 ekar kebun kita. Betul. Sekali tuai tu 30 hingga 40 ribu ringgit mak. Tahu, timun dengan cili tu. Betul. Dapat untung maksimum. Dapatlah cover sikit duit tabung. Lepas tu baru potong subsidi Along macam tu. Ada lagi, Mak. Apa dia? Ada Ni lagi. rumah kita ni ramai sangat pembantu rumah. Kemas rumah 2, tukang masak 2, tukang Betul. kebun 3 orang, tukang nguruk mak 2 orang, jaga 4 orang 2 shift. Kecilkanlah sikit saiz pembantu rumah kita. Semua saiz kecil-kecil kan kecuali kamu. Maksud saya tu kecilkan bilangan dia. Dapat kurangkan 5 orang dah jimat 8,500. Kalau seorang gaji dia 1,700 sebulan. Basic dia. Lepas tu baru potong subsidi Along kan. Ada lagi mak. Akbar. Habis Dek, lepas ni tak payah nak main mahjong lagi dengan kawan-kawan mak Mak tu bukannya Latifah bini Jamil cerita baru 3 tau. Buang duit je. Kata mak BMW tu tukar BYD, EV, jimat. Semua perbelanjaan mak yang short sendiri dalam rumah ni kita potong. Hey, bila nak potong subsidi korang ni? Azim, apa salah mak nampak duit kami je ni? Banyak lagi benda lain kita boleh kurangkan untuk hasilkan duit mak. Mak cuba tahu nak cekik anak mak sendiri je. Macam mana mak boleh jadi setiausaha ayah sebelum kahwin dulu? Sijil beli ke? Benda yang korang cakap semua tu lambat. Mak nak instant money. Mak nak instant money. Mak nak cepat duit ni. Kita, ya Allah, sekarang mak dah panik. Mak. Tolong 1,000 tolong cepat long. Mak panik ni. Tak, mak, kalau mak dah panik, tu taman Mikasa utama tu tepi rumah tu tangguhlah dulu. Baru nak cakap. Taman tak siap lagi tapi signboard dah berdiri dah tu. Taman Mikasa utama. Benda Taman Mikasa Tak boleh, utama. tak boleh. Tu mercu tanda. Tu mercu tanda banglo ni nanti. Okay? Itu ialah legasi mak. Tak boleh. Legacy. Legasi hasil dari kesengsaraan anak tiri mak ke? Tangguhlah dulu mak kalau dah panik sangat. Ada sama dengan kontraktor pula. Matangkan projek. Projek tu pun belum start kan mak. Paling-paling pun kena saman 50,000. Kos buat taman tu berapa? Yang mak buat sekarang ni berapa? Kos 200,000. 200,000. Dah lah mak. Dah. Tangguhlah dulu mak. Betul, Ekonomi betul. dah okey nanti sambunglah balik. Nama tu tukar. Tak payah nak letak nama mak kat situ. Letak nama ayah je. Betul. Gelilah nama Taman Mikasa Utama. Ingat apa? Audi ke apa? Taman Rashidah Utama. Kan? Gelilah dengar. Kau dah sampai sentuh mercu tanda aku. Ni aku marah ni. Sekarang ni aku yang berkuasa kat sini. Dengar. Mulai bulan depan, Alung bayar 1,000 bulan-bulan. Angah dengan Usu 500. Titik. Long, semalam ayah jumpa siapa dekat balai raya? Siapa nama aunty tu? Baiklah dia. Suka betul lah usul dengan dia. Siapa? Oh, Aunty Samsia yang hujung nama dia tu ada huruf-huruf tu. Kan? Ya. Mesra betul dia dengan ayah semalam kan? Prof apa? Entah, Long baca semalam PhD, Hons, PJK, PPN, MLBB. Wah, orang hebat tu Long. Kalau jadi mak kita mesti lagi bijak kan Long? Tadi kita bincang pasal apa tadi? Pagar, pembantu rumah, dengan taman apa ni?